Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita tengok hari tu kita ada bagi tahu yang Petronas Chemical ni, kita follow Petronas Chemical. Okey, kita tengok Petronas Chemical ni dia dah rebound ni pada MA9 ni, pada time frame H4. MA9 dia rebound pada MA9 rebound pada MA9 dan di H1 H1 ada histo, dia masih lakukan bullish area, dah keluar histo merah, menandakan buyer start masuk. Dan di M15 nampak dia ni lah, dia apa, dah keluar dia punya signal untuk apa, untuk naik lah. Ini kita cuba gabungkan teknik GBK dan BBMA lah. Dia ada BBMA, ada MA50, tapi MA50 kita base pada line kosong ni lah, kosong ni, kosong sama dia histogram kosong ni sama dengan MA50 ya, kosong ni MA50. Kalau dari segi BBMA pula, dia memang ada re-entry lah kat sini kan. Ni ada momentum, momentum kat sini, momentum MHV dan re-entry. Ni dah ada dia punya apa, orang kata dia punya confirmation lah. Kita tu BBMA punya apa, confirmation tu dia naik. Tapi selalunya kita tunggu dia retrace. Kita tengok macam mana dulu. Dari segi teknik GBK pula, ni MA9, GBK masih lagi ni lah. Dan GBK masih atas kosong. Cuma kalau kita nak ikutkan, dekat sini dia ada signal ni, signal kenaikan. Signal kenaikan, ada signal ni pun ada signal. Dia ada bullish engulfing itu. Signal kat sini. Ni apabila dia mencapah naik atas kosong ni, MCD bawah kosong, apabila dia naik atas kosong ni confirmation dia macam ni. Confirmation ni apabila dia mencapah, dia naik atas kosong. Confirmation. Ada kenaikan ini untuk Petronas Chemical. Kalau segi BBMA pun dia dah ada confirmation untuk dia naik ni. Isu merah pun ada, bila bullish area. Dia rebound pada ni MA50 ni, bawah ni. Okey, kita saksikan lagi tu ialah dialog. Dialog group. Okey, dialog group pun membuat penaikan juga hari ni.
Tengok dia 4 hour. Kalau dari segi GBK, teknik GBK di atas MI9. Jadi histo keempat, okey, 4 hour. Selalu kita sampai histo ketiga, ni dia lebih histo keempat. Dan masih lagi bullish area dan dia start histo hijau pekat yang pertama. Dan di M15 nampak macam ada ni lah histo. Kak tengok dari segi apa, BBMA kat sini ada momentum kan. Dia ada momentum kat sini, H1. Ni dia ada MHB dia ada momentum. Kau mana momentum dia? Tengok M15, momentum dia dekat sini. Tunggu dia momentum. Tak nampak sangat momentum. Hanya ada momentum dan terus naik kan. Itu saja kita cuba nak try tengok ending GBK dan BBMA lah. Kalau kita gabungkan. Terima kasih. Assalamualaikum.